Selamat datang ke dunia masa depan. Wow, hebatnya. Di sebalik kota masa depan yang indah, kelihatan Amir sedang mengendalikan papan selaju untuk ke sekolah dengan penuh semangat. Apabila sampai di sekolah, Amir didatangi rakan baiknya, iaitu Cobot, yang sering menunggunya pada waktu pagi. Sewaktu di dalam kelas, Amir fokus terhadap pelajarannya. Amir seorang yang bijak. Dia dan Cobot sering melakukan sesuatu di luar jangkaan. Ada sahaja perancangan Amir dan Cobot. Kali ini, apa pula yang dirancang oleh Amir? Kelihatan Cobot menghampiri Shibo, si tukang sapu yang baik hati. Sedang leka murid membuat latihan di dalam kelas. Tiba-tiba, sikap Shibo berubah. Shibo berhenti menyapu sampah. Lalu, dia menari dengan rancaknya. Semua murid keheranan melihat tingkah laku Shibo. Akibat daripada itu, Shibo keletihan lalu tumbang dan badannya jatuh ke lantai. Amir dan Cobot terkejut dengan keadaan itu. Gurawannya yang menukar sistem di badan Shibo telah merosakkannya. Dengan kepintaran Amir, dia membaiki semula Shibo. Dia memohon maaf daripada Shibo kerana dia dan Cobot bertindak mengubah sistem di dalam badan Shibo yang menyebabkan Shibo menari sebentar tadi. Kawan-kawan, kebijaksanaan yang dianugerahkan kepada kita perlulah kita gunakan sebaiknya. Bergurau juga ada hadnya. Jangan sampai gurauan membawa kemudaratan kepada orang lain.